Semasa mula-mula masuk Malaysia, mendaftar dengan ejen, kerja apa? Buruh ladang, ataupun pabrik kilang, ataupun pekerja am kan. Masuk Malaysia berkobar-kobar. Ejen sana bawa masuk. Tapi pekerjaan di sini belum tentu ada. Sebab inilah permainan ejen. Bila dah masuk Malaysia, kerja pula dengan tak setara dengan gaji. Jadi mereka terhimpit. Ada yang lari daripada majikan, tinggalkan majikan, apatah lagi nak hidupkan permit tu beribu. Sampai mereka mungkin tak sanggup bayar. Dan saya tak boleh salahkan pekerja asing. Di sini kita kena kira balik ejen ini kadang-kadang dia lepas tangan. Begitu juga Menteri Sumber Manusia. Bila tengok lambakan pekerja yang tak bekerja tak menentu, dia ambillah tindakan. Kurangkan apa-apa permohonan ejen-ejen ni, ejen buat pekerja asing ni kurangkan. Siasat dulu dia dengan baik. Akhirnya Malaysia jadi tempat lambakan mereka yang tak tentu hala. Bekerja tanpa ada permit. Macam ni dia. Wah. Buat e-hailing pada dengan lesen motor tak ada, dengan motor bukan hak dia. Jadi kita nak salahkan siapa? Kan? Itu sebab dalam pentadbiran kena tegas. Sebab tak tegas lah, asyik dengar kata ejen lah, maka terjadi macam ni.